Kerja ni tak habis-habis. Tapi tak apalah, hari tahun ni pun tak ada plan nak balik pun. Dah lewat malam ni. Perut pun lapar. Ada lagi ke kedai yang buka? Dah malam ni. Mana nak cari kedai makan sejak bila ada kedai makan kat sini? Rasanya sebelum ni tak ada pun. Mi rojak. Pakcik, saya nak order mi rojak satu tapi tak nak... Alia! Powder! Masya Allah. Bila kau ke Kuala Lumpur ni? Rupanya kau kat sini rupanya. Ya Allah, powder, kebetulan saya tengah lapar malam-malam ni. Nampak kedai baru buka. Tak tahu pula ada kedai powder. Baguslah tu. Macam biasa kan, mi rojak tambah telur. Lepas tu tak nak tahu. Yelah powder, mana powder ingat? Mestilah aku ingat mak engkau duk bawa engkau daripada kecil lagi makan mi rojak aku. Mestilah aku tahu. Okey, siap. Tambah telur. Wah, Alah dah lama teringin nak makan ni tau. Okey. Ini lagi special. Apa ni Pak order? Alah tak order ni. Kau kena rasa ni. Kenapa rasa dia macam familiar? Kau tahu tak? Kau dah lama tak makan. Bukan saja mi rojak aku ni. Tapi ada seorang yang nak masakkan sesuatu untuk engkau. Tapi engkau tak balik untuk rasa. Dia mungkin seorang yang cerewet. Mak, cepatlah Mak. Alah ada janji dengan kawan ni. Mana dapatlah. Dia mungkin banyak membebel. Ni bawa ni. Ni pakai. Ya. Mas tu pakai sekarang. Alah, tahulah Mak. Sekarang pakai. Alia! Dia mungkin tak sependapat dengan kamu. Mak, Alah rasa tahun ni Alah tak balik lah. Tapi kau dah lama tak balik, Alia. Dah setahun kau tak balik. Mak, kalau Alah balik pun Alah still fikir pasal kerja. Baik saya tekan sekarang. Alia. Okeylah Mak, sampai sini je. Alah kan sambung kerja ni. Tutup telefon dulu Tapi... Bye Mak. Kau tahu tak Alia? Kau dah lama tak makan ayam rendang masakan dia. Macam mana Pak Uda tahu masak ni? Kau kena ingat tau, Alia, resepi untuk dia tu, ayam rendang dia tu tak boleh pedas. Halia dengan daun ketumbar kena sikit je. Pasal perut dia sensitif. Baiklah, aku cuba ya. Nanti kau sampai Kuala Lumpur, resepi rendang yang aku ajar kau tu, kau masak untuk Alia ya? Nak tahu tak Alia? Orang yang ajar saya masak ayam rendang ni, dia nak hanya satu perkara je. Agar kamu balik ke rumah. Cha, sayur kau ni tak segar, Cha. Anak aku, dia tak boleh makan. Tak segar ni, perut dia sensitif. Ni nak pergi ni bawa ni. Ni bawa ni. Ni pakai. Ya. Mas tu pakai sekarang. Hello? Mak, Alah tengah busy ni. Okay, Alah call balik. Kenapa tadi? Kau dah lama tak balik, Alia. Okeylah Mak, sampai sini je. Alah kan sambung kerja ni. Tutup telefon dulu Tapi... Bye Mak. Tapi Mak nak masak rendang je.
Mak,